Isu seputar KTT perdamaian Gaza di Mesir masih menjadi perbincangan hangat di Malaysia. Banyak pihak di negara Malaysia masih tidak terima dan mempertanyakan mengapa Malaysia tidak diundang sementara Indonesia justru mendapat undangan resmi dan berperan aktif dalam pertemuan tersebut. Sebagian politisi Malaysia pun mulai angkat bicara, memberikan berbagai alasan dan pembelaan atas absennya negara mereka di forum penting tersebut. Sementara itu, media-media Malaysia gencar mengabarkan peran negaranya dalam membantu rakyat Palestina. Bahkan sampai menyebut negara Malaysia negara pertama di Asia Tenggara dan menjadi contoh bagi dunia. Tak hanya itu, media Malaysia pun terus mengabarkan pernyataan Anwar Ibrahim yang siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Namun ada isu terbaru menyebutkan bahwa tentara Malaysia tidak jadi dikirim ke Gaza karena askarnya tidak bisa berbahasa Arab. Namun berita ini belum resmi kebenarannya karena belum ada konfirmasi dari pihak Malaysia. Mari kita simak video selengkapnya. Kenapa Malaysia tak dijemput untuk yang di Mesir itu Tuan Haji? Okey. Sebab satu adalah dia panggil negara pemegang taruh. Negara pemegang taruh ni kenapa 5 negara saya sebut tadi dijemput kerana mereka akan menyediakan wang bagi pembangunan Gaza. Manakala Turki, Mesir, UAE dan Qatar, mereka akan menghantar tentera masuk ke dalam Gaza untuk mengendalikan proses undang-undang dalam Gaza bila Gaza nak dibangunkan semula. Itu dia panggil pemegang taruh. Indonesia ni dia datang kerana dia diberi ruang sebagai negara Islam yang paling besar untuk berada dalam ni, dan kuota tu diberi juga pada Pakistan, negara Islam yang kedua paling besar. Jadi tak ada benda yang menunjukkan kita diketepikan. Sebab besok kalau summit ni berjalan, berarti kalau summit ni berjalan dan diputuskan pembangunan Gaza, kita boleh putuskan kemudian sama ada kita nak menyertai dana sekolahnya, kita nak menyertai dana klinik, dana hospital, kita masih boleh sertai. Yang ni pemegang taruh ni, kalau saya katakan kita hantar askar kita pergi, kita ada masalah bahasa untuk berkomunikasi dengan orang Arab. Begitu juga kan. Jadi ini saya kata tak ada apa yang menunjukkan Malaysia di kebelakang ataupun Malaysia perlu di ke depan. Banyak juga negara Eropah yang tak dipanggil. Hanya dipanggil EU je. Roja Kallas akan pergi besok. Koja Kallas akan mewakili Kesatuan Eropah. Norway tak ada tempat. Sweden tak ada tempat. Switzerland tak ada tempat. Begitu juga negara Arab. Mereka selain daripada negara Arab yang pemegang taruh. Pemegang taruh terbesar besok adalah Liga Arab yang dipengurusikan oleh Mesir. Selain jadi Mesir ada, Jeneral Sisi ada, pengurusi Liga Arab pun ada, dia menjaga kepentingan 22 negara Arab. Jadi saya tak fikir kata kita rasa bimbang kerana Malaysia tak dipanggil. Sebab kalau besok kita nak bina hospital pun kita boleh bina hospital, sekolah kita boleh bina. Itu je, saya tak pernah fikir kata ada hal yang negatif kenapa Malaysia tak dipanggil. Kerana ini adalah sidang yang pantas, cepat nak dibuat. Yang kedua, negara-negara yang berada dalam perjanjian ni, 6 negara ni, 6 entiti dalam perjanjian ni menjemput entiti yang lain. Jadi saya kata, saya bagi tahu kata kerana mereka akan membekalkan tentera di dalam Gaza, mereka kena datang. Sebab besok pelannya akan tunjuk berapa ribu orang tentera masuk dulu. Kemudian tentera mana jaga di mana. Sebab besok adalah proses melaksanakan perkara ke-6 sampai kepada perkara ke-20 dalam perjanjian ceasefire 20 perkara ni. Jadi tak ada isu kita ke belakang. Isu dia nanti kalau kita nak masuk pintu laluan, kita bantu je lah. Tak ada isu. Malaysia, negara pertama di ASEAN yang bakal membangunkan bandar wakaf di Gaza, sebuah projek berimpak tinggi di bawah naungan Perdana Menteri. Langkah ini mencerminkan komitmen Malaysia bukan sahaja dalam membangunkan semula Gaza pasca peperangan, tetapi juga memperkukuh kedudukan negara di pentas antarabangsa sebagai peneraju solidariti dan pembelaan terhadap rakyat Palestin. Projek Bandar Wakaf Malaysia di Gaza menggabungkan sinergi pelbagai pihak termasuk kerajaan, agensi negeri, badan wakaf, NGO serta rakyat Malaysia bagi memastikan Gaza kembali dibangunkan dengan model pembangunan mampat dan jangka panjang. Antara komponen utama projek ini ialah 14 blok apartmen wakaf, Masjid Berkembar Shah Alam Sekolah Malaysia, Malaysia Central Kitchen, 56 unit premis perniagaan, hospital, taman rekreasi serta kemudahan komuniti lainnya.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MAPIN Malaysia, Datuk Sani Arabi, pembangunan ini bukan sekadar inisiatif bantuan tetapi satu model pembangunan wakaf pertama Malaysia di Palestin yang boleh dijadikan contoh di peringkat global. Anggaran kos projek ini dijangkakan bernilai 120 juta ringgit dengan pemberian tanah wakaf seluas 87 ekar di Han Yunis. Sehingga kini pihak Sekretariat sudah menerima persetujuan wakaf bernilai 40 juta ringgit. Majlis pelancaran rasmi projek ini akan diumumkan dalam masa terdekat dan dijangka menjadi satu peristiwa bersejarah dalam hubungan diplomasi dan solidariti kemanusiaan Malaysia-Palestin. Projek ini juga memperkukuh agenda Malaysia Madani yang menekankan keprihatinan terhadap isu global. Mana dia PMAC kan? PMAC kan wakil Asia yang paling lantang sekali memperjuangkan isu Palestin ni. Siapa tak dibanding dia? 40 dolar dia. Semua wakil dia. Donald Trump ada. Erdogan ada. Turki. Nampak tu? Di Parlimen siang tadi, Perdana Menteri berkata Malaysia sedia menyertai pasukan pengaman ke Gaza susulan perjanjian pelan damai ditandatangani di Mesir semalam. Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dibincangkan Liga Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC sebelum diputuskan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Malaysia sedia menghantar pasukan pendamai ke Gaza sekiranya diminta demi menjamin keamanan susulan perjanjian pelan damai yang ditandatangani di Mesir semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seperti dilakukan selama ini, negara tidak pernah menolak untuk menyertai pasukan pengaman. Bagaimanapun perkara demikian akan dibincangkan Liga Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC sebelum diputuskan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Selain itu, Malaysia bersama Jepun juga akan menumpukan perhatian kepada pembangunan semula infrastruktur penting di Gaza dan persetujuan bersama China untuk menghantar bantuan yang lebih besar kepada Gaza bagi menyokong usaha pemulihan berkenaan. Mengulas sokongan terhadap pelan damai Gaza dikemukakan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, Perdana Menteri berkata Malaysia hanya akan mendukung sebarang inisiatif antarabangsa yang turut mengiktiraf negara Palestin serta menghentikan keganasan rejim Zionis di wilayah itu. Satu batalion masa saya menyertai mesyuarat menteri-menteri negara yang ada pasukan pengaman, dan kita bersedia dan memang kita niat pun nak berada, nak bantu di sana. Apapun isu dan perdebatan yang muncul, satu hal yang pasti, dunia terus berharap perdamaian di Gaza benar-benar terwujud. Indonesia telah menunjukkan komitmennya sebagai bangsa yang selalu berdiri di garis depan, membela kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat Palestina. Sampai di sini with LK, teman waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.